Ke semua, saya Sufi. Video ni saya gabungkan trik-trik yang lepas yang tak jadi lah. Bagi saya standard tak sampai untuk buat video full. Jadi saya gabungkan 3 video sekali. Jadi silalah nikmati video ni. Ke semua, hari ni kami sudah sampai ke Pulau Sayak. Dan hari ni saya nak berlandam. Sebab selalu mai tak dapat apa. Jadi saya bawa udang hidup lah semua. Dan saya bawa kawan saya sikit. Jadi kami nak pergi ke hujung kali. Tengok dapat apa. Jadi mana kita gerak. Ni kalau ikutkan minggu lepas patutnya saya buat video camping kan seorang. Tapi sebab malangnya raya kan, saya tak sempat camping atas pulau atau camping di mana-mana lah. Jadi tengoklah, saya cuba tengok kalau kesempatan saya cuba buat. Kalau tidak saya buat video mengai lah banyak. Kena atas muka lah, aduh. Agak lempik. Ada. Oh. Seluar basah sikit tapi tak apa. Saya baru beli seluar ni. Boleh dikatakan kali hayak lah. Jadi tak kisah kan basah. Kali hayak sorry. Cepat kering. Dia cepat kering. Ada yang orang komen dalam video saya kata ada harimau. Tak pasti harimau apa. Tapi yang belah-belah tu. Biar betul ada sini. Saya tak pernah tahu lah ada sini. Adakah itu betul atau saja nak takut-takutkan saya? Kalau betul, boleh post kat komen, beritahu lah. Dialah ada kalau ada link ke apa, beritahu. Hantar kat saya baca. Dari tu lah. Dari sini. Bismillah. Basah sikit tak apa. Doa cepat kering. Kami akan mengair ke depan ni. Dan kami tak pergi hujung sebab terlalu tinggi lah. Tapi tak apa, dia tengah surut. Dia akan try mengair dulu. Wow. Mahal. Wow. Dia. Ni orang kata umpan. Saya bewok sak kan kau. 10 kilo kan. Oh lekat. Damn. Aku yang lekat kau ni. Orang lekat sangat aku nak balik. Dari mampu eh. Dia usah pada. Lepas turn patah sebab D3. Ada dah cepat dah. Kalau saya nak give up buat video ni sebab tak ada benda menarik. Tetapi kawan saya setelah betul akhirnya dapat juga. Saya tunjuk. Tu dia. Rapu ala musuh. Kecil ya. Sepatutnya tak payah ambil tapi dia mahu sebab dia sakit hati. Jadi kami akan sambung sampai malam. Cuma saya tak mengair kot sebab saya dah patah semangat dah.
elok. Alhamdulillah, kita dah sampai ke Langkawi. Kali ni video saya buat biasa ya. Saya tak ada buat video mancing apa. Sebab saya nak susah kawasan dulu. Nanti bila ada tempat elok, saya akan pergi mengai lah. Sekarang saya hanya buat vlog macam tu lah. Jadi kita tengok lah macam mana kita pergi. Saya lama tak main Langkawi. Last saya main 2019 main untuk bekerja lah. Lepas tu main Covid. Sejak tu tak main lah sampai lah. Jadi lah boleh main. Cantik tengok. Ni saya nak cari tanah dulu. Dua tahan nak berak jadi. Lega. Lepas juga lepas ni. Masa saya main tak silap Ipa tengah buat air menara ni. Lah ni dah siap dah. Okay, saya nak pergi ikut air ni. Mungkin kalau dan. Sebab saya main pun dengan kawan. Dia yang ajak. Dia sponsor semua. Alhamdulillah lah. Ni saya nak pergi menara tu. Saya tak ingat menara tu nak panggil apa. Cantik ni. Dan kawan saya ajak pergi cable car kak. Dia saya tak tahu nak pergi ke tak. Sebab saya pun ngantuk Dia tak cukup tidur Dah lah saya lepas mancing kat bahan pecah. Balik tu edit video. Lepas tu saya pergi Langkawi pula lah. Memang penat sikit. Kita apa? Kita tengok kita pergi mana ni. Selepas lama kami tunggu akhirnya dapat lah kereta. Yang kami cuba sewa tak dapat. Kami dapat ni. Kami tekak ke sini. Dah minit yang plan nak apa. Jadilah dapat kereta Azia baru. Oh, 150. Oh, oi. Murah rasanya. Hello, Assalamualaikum. Cantik. Wow, cantik lah. Nampak tempat macam menarik. Tu cantik. Tempat macam menarik lah. Saya tak tahu tempat ni boleh masuk ke tak sebagai orang awam. Jadi tengok lah. Saya research dulu tengok. Kalau boleh saya nak duduk kat atas pulau-pulau ni. Seorang-seorang solo kan. Cantik ke? Ni macam bilik. Ya, ada satu tempat ni kan. Dia macam Fast and Furious. Pada Petronas. Pasal dia 40 kalau je bilik dah. oh betul-betul. Dia kalau cepat peluh sebenarnya kurang jalan sebenarnya. Aku kan duduk fikir tak aku nak push kat mentang ni. Biasa aku push kan. Push. Sebelik. Kita melapu duit banyak Dia tak sejuk. Tu je tapi okey rasa aku. Masam sikit lah. Aku macam India. Gelap benda. Alah, aku pun habis camping. Gelap gila. Mak aku tegak aku. Tak gila ni budak memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Sekarang pukul 3. Tadi kami dah mai dah. Pukul 1 tu, 1 lebih. Tapi saya terlupa barang penting. Reel kawan saya. Jadi kami kena patah balik ke SP, main balik 2 jam ke dengan jam kali. Jadi kami nak jalan dulu pergi sana. Terus. Kami. Terus. Terus lah. Dia tahu kan. Terus. Saya jatuh lepas ni. Tak perasan. Nampak ada pasti hitam kat situ saya pijak. Ni aku tak nampak lah anjing. Ada sini. Tu boh. Kalau tampuk. Pudel-pudel. Mata ayam boleh ni. Wah. Bu celongkang. Celongkang. Mata ayak ni minum oi. Teo. Banyak apa dong? Ada baru mati
babi macam apa tu? Ingatkan ikan. Nampak? Ada tu. Aku punya asuh berat macam ah. Idaman. Biar pakai bel. Lepas tunggu ni macam lama. Dia nak rehat minum sat. Asal udang sikit sebab mungkin terkena air udang. Dia tak apa boleh ya. Boleh minum. Asal udang. Kita tunggu lah tengok macam mana. Dapat ikan ke tak. Lekat. Maksudnya ini kata rock alert. Pakai api mengepi pandai. Oh bismillah. Oh. Ladung dah ada air dah. Rasa berat ah. Ya, ladung ada. Dan alhamdulillah. Mata kaya tangga bawah. Betul. Kami dapat balik. Alhamdulillah tak perlu potong. Saya rasa mungkin kami pindah tempat. Mungkin. Jadi tengok. Dah pindah tempat kami mungkin pergi depan tu sikit ataupun pergi bawah tu. Tengok. Roti ambil. Roti boleh guna makan yang oh. Tak laku lah, kita nak masak. Sebab ni tempat sama yang lahir ajak lah. Kami dah sampai tempat baru. Ada kemah biru atas tu. Kalau ni belakang ni je. Kalau nak main sini, dia ada macam dua cabang. Ke kiri dan kanan, ambil kanan tu straight lah. Kita sampai lah ke kemah biru tu belakang saya. Di start pengai ni ya. Akhirnya dah dapat. Saya buka saya kawan saya. Kat tanda tempat jadi saiz. Muka mau gembira. Dah stress tadi. Tak ada saya main ni ya. Padu tu. Okey boleh. Malangnya inilah footage terakhir saya sebab GoPro saya bateri sudah habis dan saya tak bawa kabel. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sebab melihat video ni. Sila subscribe dan like ya.